Kau tak lemah, kau cuma manja je. Kau tak gagah, bukan sebab tak mampu, tapi sebab kau terlalu biasa hidup tunggu orang faham. Tunggu orang pujuk, tunggu orang tarik kau keluar dari lumpur yang kau cipta sendiri. Kau nak bangkit, tak payah tunggu pelamin simpati. Dunia tak ada masa nak layan orang yang asyik nak jadi mangsa keadaan. Sakit, semua orang pernah sakit. Dikhianati, dah berjuta orang lalu benda yang sama. Tapi beza dia, ada yang jadikan luka bahan bakar. Engkau pula jadikan luka tu alasan malas, alasan lari, alasan gagal. Kau tak gagal sebab takdir. Kau gagal sebab kau tak pernah betul-betul cuba. Kau nak duduk seorang, tapi otak kau sibuk banding dengan orang lain. Asyik tanya, kenapa hidup aku macam ni? Padahal kau sendiri tahu jawapan tu. Sebab kau tak pernah fikir, tak pernah paksa diri kau keluar dari zona selesa. Kau cakap kau nak berubah, tapi kau tak pernah betul-betul sedia untuk susah. Baru rasa sikit pedih, kau dah patah, baru kena tinggal. Engkau dah rasa diri kau dah tak ada apa dalam hidup kau. Macam tu ke kau nak menang? Aduh, weh, hidup tak pernah janji bahagia, tapi hidup juga tak pernah tahan orang yang keras kepala nak terus hidup dalam kecewa. Bangun. Kau dah terlalu lama lena dalam selimut alasan. Dah tiba masanya untuk kau berhenti jadi watak kasihan dan mula jadi watak utama dan langgar semua halangan. Sebab kalau bukan sekarang, kau nak tunggu sampai bila? Sampai bila kau nak jadi macam tu? Sudahlah. Janganlah kau rasa hidup kau tak bahagia, hidup kau tak bahagia. Nikmat yang Tuhan bagi tu dah cukup bahagia untuk kau. Apa lagi kau nak? Sudahlah tu. Sudah. Okey? Dah.